General Tyre. Aku rasa tak sedap betul. Saya mewakili negeri Taman Melawati. Terima kasih untuk hari ini. Perlawanan yang sangat tight. Oh. Okay guys, so assalamualaikum, selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed. So hari ni kita ada dekat area airport. Sebenarnya kita nak terbang ke mana ni, K? So ni kita punya tour guide hari ni. Kita group C pergi ke China. So kalau macam B dia pergi Belgium. So kalau macam A dia pergi Argentina. So mana ni? Kita C lah. C. Kenapa pergi China saja? I mau pergi tempat lain oh. Nanti kita akan pergi Argentina juga. Argentina mau pergi juga. Okay, so kita punya tour guide apa nama hari ni? Wybing. Wybing ah. Okay, so Wybing akan bawa kita tour China. Terbang lah. Okay, jom. Terbang ke jalan. Sesat. Jangan sesat. Okay, jom. So group C kita tak tahu ada berapa orang je. Okay. Okay, group C, so kita ada, maknanya turis ni dia punya agensi tak ramai customer lah. So dia lebih kurang kita ada 3 orang je. Ada lagi ke? Premium. Premium, kita punya kelas premium Kita ada group dia, kita group C lah. So nampak gaya group lain dah jalan lah. Biasalah group C. Okay, kelas belakang mah memang lambat sikit. Nah, hari ni kita nak pergi testing satu komponen untuk kereta yang sangat penting, iaitu tayar. Kalau tak ada tayar tak berjalan kereta kau. Yes. So sebelum ni korang tahu kita ada buat kereta-kereta kita ada pakai tayar daripada Continental. So sekarang ni dia ada tayar baru yang daripada Continental juga. Nama dia apa? General Tyre. Sangat general ya. Yes. Kalau korang boleh tengok dekat situ, diorang dah launch untuk tayar baru lah, kira ni tayar General Tyre. Kira anak syarikat Continental lah kira kan. Teknologi semua pun mesti dia datang daripada Continental punya teknologi kan. Teknologi Jerman. Sekarang ni kita ada kat tempat test Gymkhana. So kita akan test brake, lepas tu baru kita buat road test. Tapi yang bestnya dia bagi kita test kompetitor dia punya tayar juga. So kita boleh buat comparison sikit. Okay. Jadi diorang pun ada bagi tahu, andai kata kalau kita boleh buat timing yang laju, kita boleh dapat tiket flight lah. Tiket flight pergi China. Okay, so diorang lah yang untuk bagi tahu kita kejap lagi kita nak pergi macam mana. Jadi boleh ceritakan sikit hari ni sebenarnya kita nak buat apa? Kita nak pergi convoy on the route. Okay. Test tire noise, and grip and handling. So basically kita akan ikut sini town road, jalan at the speed of 80, right? Lepas tu sini road agak rough, ada speed line, so you boleh rasakan. Then after that kita akan naik ke dash highway towards ke Puncak Alang punya direction. Lepas tu kita swap kereta. So from one tire, general tire, and to the competitors tires. So you akan rasakan dua type. Yes. Bagus program hari ni Kelas kau kena test on the spot, baru kau dapat rasa perbezaan dia. Kan? Okay, so kita nak cerita banyak. Diorang tunggu kita sebenarnya ni. Okay, jom kita kasih layan je. Okay, kita nak naik kereta kebanggaan Malaysia. So kita ada Proton S70, ada Honda Civic yang dah diambil. Kau ada lagi Honda Civic. Hari ni kita jadi budak Honda, bro. Kan, kita jadi budak Honda. Yes. Proton kita dah biasa naik, kita naik Honda pula kan. So Honda pun dia dah tukar sport rim bengkai Kau jangan main-main Ni BGN ni pakai kompetitor punya tayar. So yang kereta tu pakai general tayar. So nanti kita akan swap kereta, rasakan perbezaan dia lah. Kita tak nak tunggu lagi, kita nak naik Honda Civic FE. So korang tengok ni, General Tyre. Kalau siapa-siapa yang berminat, boleh dapatkan dekat pasaran. Okay? Weh, kau dah budak incong ke sekarang? Masuk. Incong sekarang dah advance buat Honda Yelah, komisen tinggi. Kan. Kita test yang tayar kompetitor dulu, lepas tu nanti baru test tayar general. Kita terbalik, patutnya kita test general dulu
Dia memang kena macam tu. Sama macam konsep yang kau cakap kan. Tapi kalau kau makan benda yang sedap dulu, bila kau makan tak sedap, kau rasa tak sedap betul. Betul juga. Ada logik juga Kita nak bergerak dulu. Tayar kompetitor ni kita dah tahu dah. Dah tahu dah. So yang sebenar-benarnya kita nak merasakan tayar General Tyre ni. Sebab apa yang korang tahu, sebelum ni memang kita pakai produk Continental. Tayar-tayar kita kebanyakannya memang kita pakai tayar Continental. Ada anak syarikat dia ni menggunakan teknologi yang sama. Aku rasa dia takkan mengecewakan lah. Betul. So rasa tak lagi jauh lah kot kan. Kita test kereta pun lalu kat dash Ingat pergi lepak je, lepak dash ke. Test kereta pun test kat dash So sekarang ni kita tengah test high speed untuk tayar ni. Tadi kita dah jalan macam dekat area yang slow. Sekarang ni kita test high speed. So ada dengar lah, standard lah, mana-mana tayar pun akan ada dengar tayar noise kan. So sekarang ni kita test yang tayar kompetitor. Nanti kita comparekan dengan yang general tayar. Apa beza dia, lagi senyap ke atau lagi kuat ke. Speed kita bawa under speed limit lah, tak boleh tunjuk lah. Alah, Honda mana laju. Tapi laju lah. Orang cakap CVT Honda laju kan? Dia laju. Sebenarnya 1.5 ni kereta yang aku dekat rumah HRV tu pun enjin yang sama. Body yang agak berat tu sebenarnya aku hentam 18 pun selamba je. Pernah untuk kereta Honda CVT ni best Dia dia smooth lah. Dia janji kau jangan tukar exhaust The push and go tank is on the right hand side of your door. So kita dah sampai. Kita nak lepak, nak buka kerusi healing dekat Denai Alam ni. Dengan cerita tempat ni dah tak ada orang lepak Sekarang dia dah tak bagi dah geng-geng kereta lepak kat sini. So orang masih boleh berhenti. Kau boleh lepak, tapi dia dah tak boleh lepak macam dulu ramai-ramai. Okay, sekarang ni kita nak tukar kereta kepada tayar General Tyre. Okay, so daripada Honda Civic FE putih, kita ambil yang merah pula. So kali ni kau tengok General So ini tayar dia. Kau tengok General Tyre Ultimax G56. Ini tayar dia So korang siapa-siapa yang dekat luar sana yang pakai Honda Civic, jangan risaulah, sebab saiz dia memang ada dah. Tadi kita dah tanya member tu, dia cakap senyap betul kan. So kita try naik tengok. Bisik-bisik boleh dengar tak kan. Oish. Ui, okay. Dia tak tukar gear tu. Feeling dia macam kau bawa skuter yang tak ada tukar gear kan. Yes. Tapi kita bukan nak cerita pasal tu. Sekarang ni aku tengah wondering betul. Memang tak ada bunyi Memang perbezaan ketara lah. Kita masuk je, kita dengar bunyi enjin lagi kuat daripada bunyi tayar. Sedangkan kita high rev benda yang sama, kita pakai sport mode. Betul. Tadi masa kita pakai sport mode memang wang kan. Yang ni tak ada bunyi. Aku tak tahulah macam mana nak explain dekat korang. Aku tak tahulah korang boleh dengar ke tak. Tapi memang tak ada bunyi tayar langsung guys. Selalunya kalau korang tahulah, bunyi tayar ni dia akan bergaung sikit. So sekarang ni kita dengar bunyi enjin lagi kuat daripada bunyi tayar. Senyap. Betul-betul lah Padu teknologi dia Aku mula-mula ingat tadi wara je semua ni. Ini kali pertama aku join untuk testing tayar ni kan, event testing tayar ni. Dan aku tak sangka memang berbeza betul rasa dia. Kita duduk kat dalam ni memang boleh katakan bunyi yang tadi memang dengar bunyi wang. Kau tahu bunyi tayar, tapi yang ni kau dengar bunyi enjin tu berjerit. Sebab gear memang tekan lah. So kini kita try corner pun, high speed corner. Sedap. Bila corner kita boleh dengar tayar tu. So yang ni dia corner sedap. Kereta ni standard lah, Exober semua standard. So bukanlah untuk nak layan corner, tapi dia boleh. Memang hebat lah teknologi sekarang So kalau kereta yang performance, exhaust kuat semua, kau mungkin tak dapat beza. Macam ni kereta standard, kau boleh memang immediate kau boleh rasa beza dia. Sebab senyap dalam ni kan. Betul. Aku betul-betul surprise. Korang nak servis kereta buat apa pening-pening? Nak pakai brand tu lah, pakai minyak ni lah, ESN ada semua. ESN ada keluarkan semua minyak yang sesuai untuk kereta korang. Dia ada minyak hitam,
Ada minyak gear, korang pakai minyak gear apa? Manual, auto, CVT, 2 clutch pun ada. Coolant, minyak brake, untuk penjagaan enjin, enjin booster, injector cleaner, minyak flushing, semua ada. So korang tunggu apa lagi? Servis kita sekarang. Okay. Okay guys, so sekarang kita nak testing untuk braking program sekarang ada dalam kereta yang menggunakan produk A, B, C, D, E, F, G. So, jom try tekan laju-laju. Okay. Sampai sini. Sekejap sikit lah. Lajak sikit. So maknanya tayar ni bila kita brake dalam keadaan mengejut, dia akan berhenti dan lebih kurang dalam 10 meter selepas kita brake tu kan. Jalan lagi. Dia tengah test tu, kita nampak. Oh, dia orang bagi kita 3 kali test. So test, kejap lagi aku pula test. Okay. 1, 2, 3. Okay. Sampai sini. Nak tercabut tayar. So 10 meter. So yang ni tayar brand ABC, dia boleh 10 meter. Lebih sikit lah, 10 meter lebih sikit. So kita tengok kejap lagi tayar general tayar. Sebab dia orang cakap antara dia punya killing point is noise dengan braking punya time. Okay, dia cakap switch driver. Okay, mantap. Okay, sekarang kita kasih switch. Tengok. Okay, sekarang test tayar general tayar. Wow, sebelum 10 meter So jarak ni penting Setiap meter ni memainkan peranan. Setiap meter menyelamatkan nyawa guys. Itu benda yang penting bila kita cerita pasal tayar ni kan. Okay, so kita tengok. Ada 2 round lagi. Another one more run. Okay, chain driver. Sini. Chain driver. Basah. Depan sikit lah. Aduh, budak Honda ni kecoh lah. So now let's the rear man, Lewis Hamilton drive. Real man drive to pedal. Okay, so tadi aku berjaya break bawah 10 meter. 10 meter. Okay, so kita tengok Nazir pula test. Boleh dapat berapa? 5 boleh ke? Kau nampak? Tanda brake tu. Aku brake, dia berhenti kat brake tu. Kita cuba. Okay, let's go on. Okay, so sebenarnya daripada starting point tu kita tekan sehabis full pedal. Sampai dekat situ kita tekan brake. So bukan kita jalan slow-slow memang full pedal. Full pedal. So baru brake kan. Adakah? Kebanyakan lebih kurang 15, tapi kadang-kadang kalau you break awal dapat 10 lah. Okey, faham. Kalau you break ngam-ngam sini sempatan sampai lebih kurang 15. Okey, dia lajak sikit. Ini competitor tayar. Patutlah So competitor tayar 15 lajak lebih. So kalau general tayar 10 lebih sikit lah kan. Lebih kurang 15. Okey, kita tengok Nazir buat berapa. Okey. Dia sebelum 15. Antara 10 ke 15. Mantap Real man drive to pedal. Melekat. So sebelum 15 mantap. Buka lah. Okey. So sekarang aku naik dengan Nazir. Test. Cakap one more run bro. One more run I like. Best kat ni kalau kita pinjam dia punya kereta ni, kita pergi event uncle, pedal to metal, padu kat kita sasar habis-habis kereta ni kan. Test brake kat sana kan. Bukan port and bank, kita test brake. Okey.
Macam Conor O'Brien tak? Ha. Oh, tengok depan, tengok depan. Break. Okey. So 10 lebih sikit sebelum 15. Bila tayar kompetitor tadi dia dah lebih daripada 15. Aku rasa orang yang instruktor ni mesti cakap biar janam kita ni budak-budak ni buat Dia biasa-biasa je. Kalau betul-betul yang test kereta, dia orang akan test lagi hardcore. Kita biasa je kita. Kan? Nampak kita macam masih ada apa? Sifat kemanusiaan tu. Kesian barang orang ni. Sekarang ni kita nak test yang lain pula. Yang ni adalah wet braking So jalan dia kono-kono masih dalam hujan lah. First try, let's go. Ready, go. This speed is better. This speed is better. Lebih 20 so memang aku pepah laju betulnya. So brake memang terlajak daripada sampai ke 20 meter lebih. Last try, third try. So tadi masa kita test tayar yang ABCDEFG tu, kita dapat lebih kurang dalam 20 ke 25 meter lah. So sekarang kita nak test kereta yang warna putih ni, General Tyre. Okay, so kita tengok macam mana dia punya pergi. Sekarang ni Abang K akan pergi lenjan kau-kau kereta ni. Let's go. So bagus sebenarnya dia test kat kereta road car, bukan performance ke apa. Sebab bila tayar macam ni, dia lagi relate dengan kereta yang kau guna harian lah. Okay, so selesai test dekat condition jalan basah. Kau tengok memang bertakung air kat situ. Okay, so ini adalah sesi yang terakhir. Sebab tadi kita dah test on the road. Kita dah test dry braking, wet braking. Yang terakhir gymkhana ni. So kalau gymkhana ni aku boleh agak-agak lah. Antara dalam-dalam banyak ni ada Abang Zaidan, ada Hiwaiseng, ada drifter kita, Kagezem Kak Gezel semua ni. Oh, ni dia menang lah, champion lah dia orang kan. Makanan je. Yang ni tak ada handbrake, diorang tak boleh buat apa. Dia tak ada handbrake. Bukan rear wheel lah. Okay, so kita tengok siapa buat catatan masa yang terbaik. So dia adalah cara kiraan dia kan. Biasalah ni kita cubalah tengok. Aku rasa yang ni Abang K menang ni. Abang K dia dah biasa sebab dia dah biasa dengan ciluk-ciluk. Dia kereta kecil. Karat mainan dia je. Kena tukar, kena buat kancil lah. Okay, so braking last kena dalam kotak kau tengok kat situ. Kalau kau terlajak ke depan atau kurang, 4 tayar kena ada dalam kotak. Kalau tak, tolak markah. Senang. Okay, ni Abang Zaidan pula Okay, kita pakai kereta Toyota Altis dengan tayar General Tyre. So Hiwaiseng dia mewakili orang Sarawak. Setiap orang ni mewakili. Awak negeri mana? Negeri Ampang. You mana bang? Kajang. So, orang Selangor. Kajang yang KL ke Selangor? Selangor. Selangor punya. So ada 3 orang Selangor kat sini. Jadi you Sarawak kan? Yes. Okay. So Abang Zaidan kita tak tahu mana. K dia orang Muar lah. So ada Johor, Selangor dengan Sarawak. At least orang Selangor kalau salah seorang buat tak bagus, mesti ada yang paling bagus. Kita try lah. Kita ada backup. Okay, so Abang Zaidan nak start ni. Dek, bang, jangan reverse bang. Braking macam terboleh. Okay, launch control di situ. Ada harapan untuk K menang. Macam cakap senang, buat belum tentu. Aku tahu boleh. Aku tahu. Sebab K mewakili orang-orang Johor ni. Bangsa Johor. Bangsa Johor ni kan. Tapi orang Muar dia tak cakap dia bangsa Johor, dia orang Muar. Okay, so bangsa Johor pula sekarang Betul ke ni? Okay, walaupun dia dengan aku memang kita partner,
Tapi bila cerita pasal negeri kita tak geng. Okay, so Abang Zaidan negeri mana? Aku nak balik lah. Abang orang negeri mana bang? Sebab kita nak tengok mewakili negeri mana ni? Saya mewakili negeri Taman Melawati. Taman Melati, Ampang ah. So Selangor juga? Selangor, Ampang. Oh, so banyak orang Selangor kat sini Ya. Yeah. So kita tengok orang Muar bawa kereta pula. Muar. Orang Johor bawa ajar haram. Okay, so sekarang kita harap tak ada apa-apa yang di luar jangkaan. Let's go, let's go. Okay. Oh, iyalah. Mana air langgan tadi? Aduh, bodoh. Why the queen in the middle of the road? Section mah. Alamak, tak masuk kotak lah. Aku cakap dah, orang Johor ni. Okay, last try, last try. Aku duk cakap-cakap dia, aku pun tak menang ni Cikana ni. Kancong lah. Okay, ni nampak macam ada kemajuan makin laju let's go, let's go, let's go. Kita tengok. Kotak. Wow, mantap. Okay, terbaik. Apa timing? Laju ke tak? Kau berapa? 20.9. 20.9. Adakah ada harapan? Aku dengar dia orang belas-belas ya. Itulah cakap senang, buat belum tentu kan. Okay. So sekarang aku pula dah berpeluh tadi Dia sebab dia bagi 2 kali je. Kalau kau rasa kali ketiga 15 aku. Okay, so Nazir pula sekarang. Wakil dari negara Puchong. Weh, drive kau betul lah. Aduh, orang video semua ni jadi gambar.加这个呢就多少？可是也是22啦，你第二比较快， OK。有点差一点哦。那个第3名这里。哦，哎呦sayang ah. Wow, lagi laju dari aku 40. Nampaknya orang Puchong ada harapan. Aku dah out dah. Kau lah harapan. Negara Puchong lah harapan kita. So Zee, Sekarang ni dalam ni saya paling laju lah. Sebab baru 4 orang jalan. Ada lagi berapa? Okay, so aku dah tak ada harapan dah. Ni harapan semua dekat engkau je. Kira balik macam mana ni? Jangan kancong relax Reverse sikit lagi. Belakang saya tak dapat. Stop. Okay. Ready ya? Launch control. Launch. 3, 2, 1, go. Off. On. Kena? Ayah. Apa dia? Pertama kali sudah laju. Okay. Kali pertama sudah laju. Oh, 2 kon. Ayah. Kancong Okay, tak apa. Masih ada harapan. Aku rasa salah kon tu. Tak boleh duduk dekat situ. Okay, patut dia elak engkau Next driver. Itulah silap. Aku terlampau awal sangat. Patut aku Susah kena dah. baca. Dia macam awal-awal tu macam senang. Bila kau buat belatan tu susah. So aku dah terkancong mula-mula. Tolak point sebab tak masuk dalam kotak. Okey. So macam kau first laju, tapi second kau tolak point 2 kali kau langgar kon. 2 kali je? Yes, sini 1, sana 1. 2 kali kau touch kon. Aku rasa ada sabotage ni. So tak apa, timing kau sekarang laju daripada aku. Mudah-mudahan lah. Drifter ni belum lagi. So sebenarnya yang first tu aku punya kena tambah tak masuk kotak, tambah 5 second. Starting kena macam ni. Tapi dia tak bagi dia. Kenapa Tak sama konsisten Drifter pandai main tipu. Ada trik sebenarnya Ni benda yang kita kadang-kadang benda nampak kecil, tapi dia bagi
impact yang sangat besar bila korang nak buat permulaan starting. Okay, so tengok dia dah nak lompat dah tu. Oh. Yes! 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 Dia ada lagi satu round. Tapi aku rasa kan, kadang-kadang diorang ni dia buat testing dulu. Second tu baru dia laju. Oh, dia ambil dulu, ambil mood dulu lah. Aku bagi tahu kau lah, diorang ni dah menang banyak piala, diorang tak heran. Guys. Diorang saja je. Dia memeriahkan program. So sebenarnya kau nak try gymkhana pakai kereta apa-apa kau boleh try. Sebab gymkhana ni dia bukan sebab speed. Dia skill. Sebab macam mana kau nak control kereta kau. So dengan bantuannya General Tyre ni mungkin membantulah. Bantu berapa milisecond. Mungkin bukan milisecond, berapa second. Betul. Okay, so member dia dah test lah. Okay. So wakil Selangor juga. Yeah, so kita tengok sekarang abang bebe kita ni. Abang kena ingat, saya punya timing 19.1. Abang kena buat tinggi daripada timing saya. Oh, launch control satu kali. Serius muka dia. Wah. Oh, rapat dah dengan kon. Dia tarik handbrake, dia main tipu. Dia main handbrake. Laju So kita ada sesi pengkhianatan dekat sini. Aku cakap dengan dia mesti tinggi daripada time aku, tapi dia buat aku rasa rendah daripada time aku. Semangat Langgar. Berapa? 19. Wah. 1914 still champion bro. 1910 you tadi berapa? 1914. Oh, 1914. Bro, account number apa? Okay, so kemungkinan aku menang sebab weight ratio lah. Millisecond. Abang tetap hebat. Ini benda yang susah lah kita nak ramal. Untuk pengetahuan korang, first time kita join gymkhana. Yes. Sebab kita dah pergi banyak event gymkhana, kita tak pernah try. So ni kita try first time lah. So dia macam best jugalah kan. Next time boleh lah kalau ada organizer mana ada slot kosong tu boleh nak bagi. Mesin berapa? Okay, on 3. Kita jangan underestimate orang muka yang macam ni. Bahaya Selalunya yang muka macam ni laju kan. Rumah ada simulator kan. Tapi dia serius tadi Tak. Ini diare dia. 1910. Sorry bro. Apa? I punya 14 lah. Aku dah cakap. Dah buat kau apa? 1909 lah. So ni first round dia Second round, mungkin second round dia lagi laju. Sebab biasanya first round dia ni kan. Don't underestimate the common man. Semua balik. 17 18 semua balik lah. Wah, sudah nampak lah, ini sudah champion lah. You bagi tahu betul-betul. You tadi transfer berapa wang? Hebat. Aku dah cakap dah. Tadi masa mula-mula nak start aku dah tengok muka dia, aku dah tahu dah. Ini yang macam Cina selalu pergi main Daytona ataupun Indonesia D. Kan, kalau dia main kau tak payah menang lah. Kau tak payah lawan lah kan. Lepas tu kalau dia main, dia duduk dekat arcade tu 10 jam pun dia tak balik. Aku rasa lain kali kalau ada benda-benda macam ni, kita jangan yang terawal, kita kena belakang-belakang. So kita boleh curi dia punya ilmu sikit. Betul. Tapi apa pun kita dah kalah guys.
So sekarang nak penyampaian hadiah. Adakah kita memang tak ada harapan lah? Memang sengaja kelak. Bagi Chan lah. Pun tu kacau dia tengah jalan. Kan, patutnya kon yang kena elak. Salah kon tu kan. 19.19. So Nazir macam ada harapan. Oh. So abang daripada Kagezem Okay, thank you. Oh. Okay. Now the second place and the third place is very, very tight. Coming at 19.14. Oh. Nazir. Yo. This is 0.02 millisecond. Alhamdulillah. Weh, kita boleh bawa pergi camping. Boleh tarik troli Ngam-ngam kita nak pergi Vietnam. Kita ada barang ni. Jimat bergaduh. Coming at 18.87. Kaku. Oh. Ni paling laju 18 second 11.9. Oh. Tengok. Sebab tu kadang-kadang aku tak nak dapat nombor 1. Kecil. Tapi dalam tak tahu apa. 3% group photo together. Okay. Okay, kita tahu. Yo. So tak sia-sia daripada wakil daripada negara Puchong. Negara Puchong dah mewakili Kaki Speed. Warga Kaki Speed. Hari ni aku menang. Dan memang rezeki kita. Alhamdulillah. Hari ni menang. Esok Kaya. Okay, so ni dapat troli macam foldable trolley. Boleh lah nanti Nazir duduk dalam, aku tarik dia lah. Kalau dia punya gout key in tak boleh nak jalan, aku tarik lah. Bila nak masuk drifting ni? Bila nak masuk drifting Kita tengah cari Kagezem untuk sponsor kita. Okey, boleh. Boleh. Habis. So, terima kasih untuk hari ni. Perlawanan yang sangat tight. Ya. Betul lah, dia sikit-sikit dari bukit kan. So dia orang beza millisecond So 1919. Aku 100. Saya 160 tengok. Kalau dia Pergi dalam kereta. Kalau dia item sikit habis. Semua tadi ni Tapau lah. aku rasa Guinness World Record. Apa-apa Okay. Thank you today, bro. Thank you today. Alright. Thank you, brother. Pergi, bye. Okay, so cerita dia hari ni macam ni lah. Jadi bagi siapa-siapa yang berminat, andai kata kalau korang mencari tayar yang berteknologi Jerman yang dikeluarkan oleh anak syarikat Continental, korang boleh try tayar General Tayar ni. Sebab tayar ni dia didatangi dengan warranty selama seumur hidup. Seumur hidup tayar tu. Seumur hidup tayar tu. Jadi kalau korang ada apa-apa pertanyaan, sebenarnya korang boleh pergi ke Continental atau apalah, tanya dekat sana. So kalau korang nak buat pembelian, korang boleh pergi beli dekat Shopee. So macam mana korang nak cari tayar General Tayar ni? Korang pergi je dekat Shopee, search Continental Tayar. Dalam shop Continental tu, korang tekan General Tayar untuk korang cari spek tayar yang korang nak. Lagi sekali kita bagi tahu, ini antara tayar yang paling murah dalam market yang ada sekarang untuk spek yang padu macam ni. Okay, so kita tak nak cerita banyak. Kita pun dah test semua daripada kering, basah, gimkana. So memang proven lah. Terbukti tayarnya senyap, tahan lama, grip. Okay, mana belum subscribe macam biasa, korang kasih hentaklah laju, loceng jangan lupa tekan. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.